Dia sambal nasi lemak dia pun macam opah-opah yang masak tau. Alright, Assalamualaikum. So hari ni kita nak makan dekat Opah Bakery and Dessert Hari ni kita craving makan roti. So jom kita tengok roti apa dia ada. Hari ni kita suruh kawan kita pilih roti yang power dekat Opah Bakery ni Okay, so roti yang pertama, Roti twist beef ceramic. macam roti ada Roti yang kedua nak ambil roti apa? Kita nak ambil tuna cheese bun. Menarik Betul lah, awak memang power pilih roti. So selain pada roti kat sini pun ada kek lapis Kek lapis pun macam-macam kek lapis ada. Roti bungkus ada. Roti apa? Yang ketiga. Kita nak ambil roti sarang lebah ban. Apa? Sarang? Sarang lebah ban ni sos. Okey, bolehlah sarang. Oh, okey, ada sos dia Bahagian donat tapi sebelum donat muffin pun ada. Macam-macam muffin ada tau. So donat apa yang power ni? Okey. Ni biskop lah. Biskop. Okey, ambil. Tu yang awak kata sedap, saya turuti sahaja. Kat bahagian croissant nampak croissant dia pun ada 10 jenis croissant tau. Nak ambil kunafa pistachio. Kunafa pistachio. Pistachio ni yang boleh lah. Kat sini pun nampak ni, macam-macam roti dia ada tau. Sausage, tuna. Nampak? Memang rambang mata. Macam sedap So memang pilih kat sini. Kalau sekali dah masuk, memang 6 jam tak keluar-keluar. Ambil dalam peti ni nampak ada kek. Tapi saya nak request yang ni. Saya nak ni French strawberry egg tart ni. Oh nice. Kek birthday pun ada kat sini kek birthday. Kita nak ambil Japanese cream puff. Ada 3. Ada 3. Original, strawberry dengan coklat. Ambil yang original lah. Ni apa pula ni? Ini Dubai cake bowl. Dubai cake bowl. Oh, dalam dia Memang ada kek, pistachio dengan coklat lah. Oh, dah lama ke tak makan temik ban ni. Boleh lah satu. Dia kena bayar dulu tau. Okay, so saya makan kat sini Tambah order yang nasi lemak ni satu. Bagel Korea double cheese satu. Oh, flake pun ada Sky Garden ni satu. Itu saja. Ni dia kita nak makan Opah Bakery and Dessert So, pertama sekali kita makan strawberry egg tart dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Croissant pistachio dia ni Bismillahirrahmanirrahim. Dia kunafa pistachio kat dalam dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Japanese cream puff. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma tak makan tamik ban ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey, nampak dia punya sos, dia punya pekat Bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak ayam rendang Bismillahirrahmanirrahim. Dia sambal nasi lemak dia pun macam opah-opah yang masak tau. Bagel Korea cheese Tengok dia punya dalam dia ada sausage, lepas tu cheese, lepas tu ada sos mayonnaise sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Air refreshing sikit. Tu Garden Sky. Kacau-kacau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So yang mana nak datang boleh waste Opah Bakery and Dessert